Persoalan kedua, setelah yakin bahawa pencipta itu wujud, perkara pertama yang harus diselidiki oleh seseorang ialah sama ada dia memberi perintah kepada manusia atau tidak. Cara mendapatkan maklumat yang benar. Setiap orang mendakwa bahawa agama atau mazhab yang diperintahkan oleh pencipta adalah agama atau mazhab mereka sendiri. Jadi, bagaimana kita boleh tahu sama ada agama atau mazhab yang kita warisi daripada ibu bapa kita itu benar atau salah? Kita tidak boleh berkata, saya lahir dalam agama atau mazhab yang benar, manakala yang lain semuanya salah. Tidak masuk akal jika seseorang berkata, saya seorang ahli sihir kerana ayah saya juga seorang ahli sihir. Oleh kerana itu, kita mesti menyelidiki sama ada agama atau mazhab kita benar atau salah. Untuk mencapai kebenaran, kita mesti mengetepikan semua pengetahuan yang belum pasti sama ada benar atau salah menurut bukti yang jelas dan kukuh. Dalam semua bidang ilmu, setiap perkara dikaji dengan cara seperti ini. Apabila seseorang mula menyelidiki sesuatu perkara, dia perlu terlebih dahulu berkata, saya belum tahu apa-apa. Kisah daripada Nasruddin Hoja, abad ke-13 Masihi. Pada suatu hari, dua orang pemuda bernama Hasan dan Husain datang kepada Nasruddin Hoja lalu berkata, Hoja, kami ingin menjadi muridmu. Nasruddin Hoja bertanya kepada mereka, adakah kamu mengetahui sesuatu? Hasan menjawab, aku mempunyai sedikit ilmu. Husain berkata, saya tidak tahu apa-apa. Nasruddin Hoja berkata, saya minta bayaran 10 rial daripada Hasan dan 5 rial daripada Husain. Hasan berkata, mengapa saya perlu membayar 10 rial sedangkan Husain hanya 5 rial? Padahal saya mempunyai ilmu, namun Husain tidak tahu apa-apa. Nasruddin Hoja berkata, saya akan mengambil 5 rial daripadamu untuk membuatmu melupakan apa yang telah kamu ketahui, memadamkannya daripada fikiranmu, dan 5 rial lagi untuk mengajarmu. Daripada Husain pula, saya hanya akan mengambil 5 rial untuk mengajarnya sahaja. Maulana Jalaluddin Rumi berkata, Allah menulis ayat-ayatnya pada halaman kosong yang belum ditulis. Maka padamkan tulisanmu sendiri daripada fikiranmu supaya tulisan kebenaran dapat mengambil tempatnya. Kita mesti menyaring semua pengetahuan lain berdasarkan kebenaran yang pasti dan kukuh yang telah kita peroleh daripada kajian kita, untuk mengetahui sama ada pengetahuan itu benar atau tidak. Oleh itu, kita mesti menggunakan peraturan saintifik berikut. Kita menggunakan kebenaran yang sudah diketahui untuk mencapai kebenaran yang belum diketahui. Setelah anda menerima kewujudan Sang Pencipta, anda juga mesti menerima bahawa Dialah yang Maha mengetahui kebenaran segala sesuatu. Jika anda berkata, kadang-kadang saya juga akan mengikuti pendapat saya selain daripada apa yang telah diturunkan oleh Sang Pencipta, kerana saya juga tahu, maka ini bererti anda mendakwa bahawa anda juga memiliki sifat ketuhanan. Selepas ini, anda mesti menilai sama ada segala sesuatu itu benar atau salah berdasarkan pengetahuan Sang Pencipta. Jika tidak, anda akan menunggu ajal dalam kekotoran dunia ini, seperti tikus ini yang mengikuti akal fikiran lembu itu. Akal sekular. Dari kitab Masnawi. Seekor tikus yang melarikan diri daripada kucing, iaitu maut, meminta bantuan daripada seekor lembu, wahai lembu, berilah aku nasihat, fikirkanlah satu jalan penyelesaian untuk masalah ini. Lembu itu berkata, marilah ke bawah kaki belakangku. Aku akan menjatuhkan satu fikiran yang indah kepadamu dari atas, supaya kamu dapat bersembunyi daripada kematian. Lalu lembu itu menjatuhkan najisnya ke atas tikus itu. Tikus itu dengan gembira percaya bahawa kotoran itu, iaitu dunia, akan dapat menyelamatkannya daripada kucing, iaitu malaikat maut. Sambil mengibaskan ekornya, tikus itu berkata, bagus sekali, fikiran ini sangat bijak, aku akan mengikut akal fikiran lembu. Lalu ia bersembunyi di dalam kekotoran itu dan menunggu. Kemudian, kucing itu, iaitu malaikat maut, menangkap tikus itu di dalam kekotoran itu, iaitu dunia,
padahal tikus itu masih mengibaskan ekornya dengan bangga seperti sebuah bendera. Lalu kucing itu berkata kepadanya, "Walaupun kamu berada dalam kekotoran ini, yaitu dunia, kamu masih mengangkat ekormu tinggi-tinggi dan mengibaskannya dengan bangga seperti bendera." Kesimpulannya, akal fikiranmu yang seperti tikus atau akal lembu, yaitu logik duniawi, tidak akan dapat menyelamatkanmu. Tidak ada jalan keselamatan selain mengikuti Sang Pencipta. Ini kerana fikiran manusia biasanya hanya mengikut keinginan nafsu sendiri. Sebagai contoh, jika kita yakin bahawa kitab yang diturunkan oleh Sang Pencipta kepada manusia adalah Al-Quran, maka semua pengetahuan yang lain mestilah mengikut Al-Quran. Jadi, jika anda telah menerima bahawa Tuhan itu ada dan Dia telah menurunkan Al-Quran, maka anda perlu berkata, "Tiada sesiapa yang lebih mengetahui daripada Allah dan kitabnya." Namun manusia sering mengubah apa yang telah diturunkan oleh Sang Pencipta supaya sesuai dengan keinginan dan nafsu mereka. Punca kesesatan, mengikut keinginan. Khutbah Imam Sayyidina Ali. Sesungguhnya, munculnya fitnah-fitnah hanyalah kerana manusia mengikuti keinginan-keinginan mereka. Fitnah juga muncul kerana manusia mengikuti undang-undang, hukum-hukum yang diada-adakan kemudian. Dalam hukum-hukum itu terdapat perkara yang bercanggah, bertentangan dengan kitab Allah. Orang yang berpegang kepada peraturan seperti itu sebenarnya adalah mereka yang ikut campur dalam perkara yang bukan daripada agama Allah. Kalau kesesatan dipisahkan sepenuhnya daripada kebenaran, pasti ia tidak dapat disembunyikan daripada orang yang mencari kebenaran. Sesungguhnya jika kesesatan itu terlihat dengan jelas tanpa keraguan, pasti orang-orang yang keras kepala tidak akan dapat menggunakannya di mulut mereka. Tetapi sebahagian diambil daripada ini, dan sebahagian lagi diambil daripada itu, lalu semuanya dicampur adukkan. Sebab itulah syaitan menguasai para wali-walinya, pemerintah-pemerintahnya, lalu menjerumuskan mereka ke dalam kesesatan. Semoga Allah merahmati orang yang mendengar hukum, lalu dia memahaminya dan berpegang teguh kepadanya. Dia melawan keinginan-keinginannya, dan menyedari bahawa keinginannya itu adalah kesesatan, dan menjadikan kesabaran sebagai tunggangan menuju keselamatannya. Dia mempersiapkan ketakwaannya untuk hari kematian. Dia berjalan di atas jalan yang jelas dan berpegang teguh pada bukti yang suci dan terang.